Datuk Seri Dr. Mujahid. Panjang umur, sebut nama naik selalu. Aidilfitri kunjung tiba, pergi mengunjung rumah mertua. Jangan kita tamak haloba. Soalan saya nombor 2, Tuan Speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Terima kasih Senator Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof yang juga merupakan mantan Menteri Hal Agama. Izinkan saya untuk memberikan pencerahan dan jawapan sebaiknya. Kerajaan telah mengambil beberapa langkah penting dalam memantapkan pendekatan ahli sunnah wal jamaah yang bersifat wasatiyah, kesederhanaan serta mengurangkan pergeseran di kalangan umat Islam, terutamanya melibatkan perbezaan aliran. Kerajaan sentiasa memberi perhatian kepada agenda penyatuan umat Islam di negara ini dan dalam masa yang sama turut memberi penekanan kepada usaha memperkasa pegangan ahli sunnah wal jamaah serta menjauhi sikap ekstrim sesama Muslim hanya disebabkan berlakunya perbezaan pandangan dan aliran pemikiran. Tuan Yang Dipertua, Muzakarah Khas Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal wal Agama Islam Malaysia MKI yang bersidang pada 5 Mei 1996 telah memutuskan bahawa umat Islam di Malaysia hendaklah mengikut ajaran Islam yang berasaskan pegangan ahli sunnah wal jamaah dari segi akidah, syariah dan akhlak. Demikian juga Muzakarah Jawatankuasa Fatwa MKI yang bersidang pada 21 sehingga 22 Oktober 2024 yang telah memutuskan bahawa dari segi perundangan ahli sunnah wal jamaah adalah mazhab rasmi negara Malaysia. Antara usaha dan langkah yang telah dan sedang dilaksanakan ialah pengukuhan peranan JAKIM menerusi kerjasama dengan institusi agama Islam negeri bagi memastikan pengurusan dan pentadbiran agama Islam selari dengan prinsip-prinsip ahli sunnah wal jamaah. Penyelarasan dan penyeragaman fatwa termasuk undang-undang syariah juga dilaksanakan secara teratur bersama dengan pihak berkuasa agama negeri. Muzakarah Jawatankuasa MKI merupakan di antara platform terbaik bagi menangani pertembungan aliran pemikiran ini. Buat pengetahuan semua, MKI selalu bersidang sekurang-kurangnya 3 kali setahun dan akan menyelaras dan menyeragamkan hukum-hukum dan fatwa agar menjadi rujukan di peringkat kebangsaan dan di peringkat negeri. Medium khutbah Jumaat juga digunakan sebagai peringatan dan nasihat kepada umat Islam agar bersifat wasatiyah, harmoni, mementingkan keamanan dan perpaduan serta menekankan aspek adab dalam menangani perbezaan dalam perkara khilafiyah. Selain itu, kita juga menerbitkan teks-teks khutbah Jumaat tersebut dan juga menerbitkan beberapa buku di antaranya adalah Adab Al-Ihtilaf fil Islam oleh Syekh Taha Jabir Alawani dan yang lain-lain. Kerajaan juga menjalankan aktiviti serta program bersesuaian melalui pendekatan dakwah bil hal dan dakwah bil lisan bagi menyebarluas serta memantapkan kefahaman Islam yang sederhana dan meraihkan kepelbagaian dalam bingkai kesatuan. Izinkan saya 2 minit. Kerajaan terus memperkasakan program pendidikan dan keilmuan, antaranya program takmir di masjid surau di seluruh negara, forum perdana ehwal Islam, majlis ilmu madani, daurah pengajian hadis, program penjelasan adab perbezaan pendapat dalam Islam dan sebagainya. Secara keseluruhannya, pendekatan yang digunakan dalam menangani aliran yang pelbagai ini adalah berlandaskan prinsip wasatiyah, kesederhanaan yang selari dengan maqasid asy-syariah dan juga ahli sunnah wal jamaah dengan bertujuan untuk memelihara keharmonian dan perpaduan di kalangan umat Islam. Terima kasih. Terima kasih Tuan Speaker dan terima kasih kepada Menteri yang menjawab. Aliran pemikiran yang disebut dalam soalan ini merujuk kepada apa yang berlaku di bawah, kerana kalau kita menyatakan bahawa fatwa yang telah dikeluarkan sejak 1996 itu seharusnya melihat ataupun melihat keberkesanannya di bawah. Tapi hari ini Tuan Speaker, melalui social media, kita melihat bahawa aliran pemikiran yang kadang-kali boleh membawa kepada kebencian dan kenyataan-kenyataan yang boleh memecahkan umat Islam. Oleh itu saya ingin mencadangkan dan meminta pandangan Menteri
apakah seharusnya lebih baik kita libatkan semua aliran-aliran ini dalam kerangka Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk mereka adakan intra-dialog. Maknanya sesama. Kita ada interfaith. Itu kita dengan orang luar. Tapi dengan intra ni sesama kita, saya tidak melihat lagi adanya platform yang berkesan di mana semua aliran ini dihimpunkan dan kemudian diadakan diskusi ilmiah. Sebab ada dua peringkat di sini. Di peringkat ilmiah, itu yang menjadi perdebatan para ulama'. Tapi masalahnya bila dia turun ke bawah, mereka ni tidak ada ilmu tentang perbezaan yang disebut adabul ikhtilaf dan sebagainya. Tapi mereka membawa-bawa ketaksuban kepada guru-guru mereka yang menyebabkan berlakunya perpecahan. Jadi saya mohon kepada pihak kerajaan, adakan satu platform intra di kalangan pemikir-pemikir, maksud saya di kalangan perbezaan aliran ini untuk dibuat secara diskusi ilmiah dan kerajaan sepatutnya tidak berpihak kepada mana-mana aliran dan kekal dia di dalam kaedah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menyatukan semua aliran-aliran pemikiran ini. Mohon pencerahan. Terima kasih Yang Berhormat. Kita menerima dengan baik carangan tersebut. Cuma mungkin kita boleh kongsikan juga inisiatif dan juga usaha-usaha yang telah dijalankan selain daripada platform yang sedia ada, Muzakarah MKI. Kita juga ada beberapa inisiatif yang telah dilaksanakan sebagai contoh untuk meraihkan perbezaan dan juga meraihkan kepelbagaian. Dalam masa sama kita ingin mengajak kepada perpaduan. Kita menganjurkan Majlis Sama' Hadis Sahih Bukhari pada tahun lalu, di mana kita lihat bahawa bagaimana begitu ramai ulama' dari pelbagai aliran yang hadir, dan ini merupakan di antara usaha untuk memastikan atau untuk mengajak kepada semua supaya kita dapat mengiktiraf kepelbagaian dan perbezaan pandangan. Selain daripada itu, sebenarnya ada program-program yang kita telah laksanakan yang begitu banyak, terada dalam TV Al-Hijrah, IKIM dan juga dalam RTM. Kita juga melakukan program-program yang lain sepertinya kita adakan forum bicara madani dalam perbezaan pendapat. Selain daripada itu ada forum Nahdah, Ma'al Hijrah, pembinaan kehidupan sejahtera dalam Teras Malaysia Madani dan selainnya. Jadi namun begitu kita raikan dan terima kasih di atas cadangan tersebut dan moga-moga kita dapat membawa Malaysia lebih baik khususnya dalam meraihkan perbezaan aliran ini supaya kita dapat fokus untuk membangunkan negara. Terima kasih. Soalan tambahan saya. Saya bagi